Korang yakin ke solat yang korang buat sebelum ni tu sah dan diterima tau? Dalam ni dia ada banyak, dia ada basic rukun Islam, dia ada rukun solat, syarat sah tayamum dan sebagainya lah, daripada bab bersuci dan sebagainya. Jadi okey, aku nak share satu benda lah. Antara benda pertama dalam solat kita adalah Al-Fatihah. Aku baru tahu bila baca buku ni, sebenarnya Al-Fatihah tu ada 10 tau, 10 syarat sah. Bila syarat sah, maknanya kalau kita tertinggal satu, Al-Fatihah kita tak sah. Banyak lagi benda tau dalam ni. Okey ni, tasydid dalam tahiyat. Ada berapa ni? Ada 16 tempat tasydid dalam tahiyat. Yang mana tahiyat ni hukum qauli, kita kena baca dengan betul. Salah, tak sah solat kita. Jadi korang okey, buku ni alhamdulillah lah aku dijodohkan, dapat rezeki jumpa buku ni. Dan aku dah repair, alhamdulillah boleh repair ibadah aku. Sangat berbaloi untuk ilmu yang sangat penting, ilmu fardu ain yang sepatutnya kita semua dah tahu tau. Tapi sebenarnya banyak yang kita terlepas padam. Okey, usia-usia kat bawah ni aku ada letak. Assalamualaikum, itu saja.